Hello, hi, assalamualaikum guys. Welcome back to Adik A channel. Guys, untuk video hari ni aku pergi IKEA tau. Aku ada beli satu pisau IKEA. Ni dia pisau dia guys. Pisau IKEA 365. Nama dia Brass. Tak tahulah nama benda, tapi pisau 365 ni lah. So jom kita nak unboxing pisau ni. Kita nak tengok pisau ni macam mana. Alright, tanpa buang masa, jom kita tengok pisau ni. Okay guys, ni pisau dia. Harga dia kau boleh tengok dalam link kat bawah aku letak. Tapi aku beli RM40 guys. Nampak ni pisau dia. Wow, pemegang dia. Yang ni jenis kecil sikit. Ni bahagian belakang. Kau boleh tengok bahagian belakang dia. Right. So jom kita unboxing. Bismillah. Di mana buka dia? Oh, dia ada selotip. So, kita buka selotip dia ni. Oh. Dan kita boleh tarik keluar. Oh yo, ni guys, cantik. Pisau dia duduk dalam ni tau. Korang kena buka dulu benda ni. Koyak. Bismillah. So hati-hati, pisau dia sangat tajam. Dia bagi buku ni lagi, buku manual. So korang boleh tengok sini ada buku dia, IKEA 365 Plus. Tahulah dia cakap apa ni, kita tak nak baca. Right, so dia pisau dia. Kecil je. Dia ada lagi besar sikit, harga RM50 kalau tak silap aku. Cantik guys, pemegang dia kan. Dia punya pemegang ni macam jalur-jalur macam ni kan. Best lah kalau nak potong ikan ke, nak potong benda-benda kecil kan, bawang ke, cili ke, apa ke. Sangat best. Okay, kita masukkan balik. Alright. Itu dia. So okay guys, ni je unboxing pisau daripada IKEA. Pada siapa yang nak beli ni boleh tekan link kat bawah. So sikit lah, bahaya lah. Okay, pisau 365 Plus. Alright. So memang best. Pisau IKEA memang best dan tahan. Okay, kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Bye.